Pernah tak anda terfikir kenapa sesetengah orang tu suka sangat simpan emas? Soalan yang menarik tu. Atau mungkin anda sendiri tengah fikir, patut ke aku mula simpan emas? Boleh jadi juga. Hari ni kita nak kupas sikit satu bahan rujukan ni. Ada 3 sebab utama katanya kenapa orang simpan emas. Jom kita tengok. Okey, jom. Apa sebab pertama tu? Tapi sebelum tu, bahan ni ada sebut pasal duit gaji kita. Selalu sangat bocor katanya, tanpa kita sedar. Aduh, macam biasa dengar je tu. Rasa macam kena kat diri sendiri tak? Mungkin sikit lah. Okey, jadi apa poin pertama tadi? Okey, poin pertama ni, konsep dia simpanan yang dilupakan. Simpanan yang dilupakan. Macam mana tu? Maksudnya, bila kita tukar duit tunai kita tu kepada emas fizikal, macam dinar ke atau jongkong emas. Oh, okey. Tukar jadi bentuk fizikal. Tujuannya ikut sumber ni lah, nak kurangkan rasa nak berbelanja. Tahu kan, tangan gatal tu. Faham. Godaan belanja tu. Jadi bila dah pegang emas tu, rasa macam, sayang pula nak jual, rasa nak kumpul lagi adalah. Jadi fokus tu dah lari sikit lah ya? Ya, fokusnya jadi nak kumpul gram. Tak kisah sangat harga naik ke turun ke. Malah kalau harga turun lagi sukalah nak beli, tambah. Betul. Sumber ni kata itu peluang nak tambah koleksi. Menarik tu. Dia macam satu perubahan psikologi kan? Betul. Kalau nombor dalam akaun bank tu macam senang je kita nak klik-klik belanja sana sini. Kan, laju je habisnya. Tapi bila dah jadi emas fizikal, kita pegang, kita nampak, persepsi itu jadi lain. Jadi macam simpanan jangka panjang. Jadi ia macam satu cara disiplinkan diri lah ya? Boleh kata macam tu. Satu strategi lah fokus pada kumpul aset tu sendiri. Gram demi gram. Bukan nak untung cepat, jual beli. Faham. Lebih kepada tabiat menyimpan secara paksa rela gitu. Lebih kurang lah. Okey, apa pula sebab kedua? Okey, yang kedua ni pasal jaminan nilai jangka panjang emas. Sumber ni guna satu analogi yang agak kuat bunyinya. Analogi apa tu? 1 dinar, 1 ekor kambing. Oh, yang tu. Pernah dengar juga. Katanya, dulu lebih 1,400 tahun lepas, 1 dinar emas tu dah boleh beli seekor kambing. Ya. Dalam 4.25 gram emas lebih kurang. Dan hari ni pun, nilai 1 dinar tu masih setara lah dengan harga seekor kambing. Lebih kurang. Jadi analogi ni nak tunjukkan yang kuasa beli emas tu macam kekal stabil lah merentasi zaman. Itu yang cuba disampaikan. Macam nilai dia tak luak sangat di masa. Kalau kita bandingkan dengan duit fiat kita, macam ringgit contohnya, jauh beza kan? Memang jauh. Macam sumber ni sebut, RM100 hari ni mana sama nilai dia dengan RM100 10-20 tahun lepas. Betul tu. Kuasa beli dah kurang banyak. Sebab inflasi satu hal. Ya, inflasi. Lepas tu keadaan ekonomi, politik lagi, macam-macam lah. Jadi nilai duit kertas ni boleh terhakis. Tapi emas pula dalam konteks ni dilihat macam penyimpan nilai yang lebih tahan lasak. Macam kapal besar yang stabil, kata sumber tu. Pandai dia bagi perumpamaan tu. Kapal besar yang stabil dalam lautan ekonomi bergelora. Okey, menarik. Okey, seterusnya. Sebab ketiga. Sebab ketiga ni, penulis sumber ni kata, ini yang paling penting baginya. Oh ya? Apa dia? Isu pemilikan mutlak kekayaan. Pemilikan mutlak? Maksudnya? Maksudnya, bila kita pegang emas fizikal tu, ia betul-betul kita punya, dalam tangan kita. Okey. Bukan sekadar nombor dalam sistem. Tepat sekali. Bukan macam nombor kat screen bank tu. Yang tu katanya boleh jadi beku ke atau hilang ke kalau sistem ada masalah. Jadi ini menyentuh sifat emas sebagai aset yang macam di luar sistem kewangan rasmi lah ya? Macam itulah pandangan yang diberi. Tak perlu geran, tak perlu CJ rasmi sangat. Dan sumber ni juga ada buat dakwaan yang agak berani sikit. Dakwaan apa tu? Yang kononnya emas fizikal ni tak boleh dirampas atau dibekukan sesuka hati. Malah kalau muflis pun, ia masih milik kita. Itu agak kenyataan yang besar tu. Tapi kena ingat, ini pandangan dari sumber yang kita rujuk ni lah ya? Ya, betul. Kita kena jelas bab tu. Tapi poin utamanya ialah, ia beri rasa kebebasan kewangan. Bebas dari kongkongan sesiapa? Macam tu? Macam itulah ungkapan dia. Nilainya tu berdiri sendiri. Tak perlu jaminan pihak ketiga.
Okey, jadi kalau kita nak simpulkan 3 sebab utama dari sumber ni. Boleh. Yang pertama tadi, Pertama sebagai simpanan yang dilupakan. cara nak elak boros lah, senang cerita. Okey, yang kedua. Kedua, sebagai penyimpan nilai jangka panjang yang dikatakan lebih terjamin berbanding duit kertas. Baik. Dan ketiga? Ketiga, sebagai bentuk kekayaan mutlak yang betul-betul kita pegang, kita punya, bagi rasa bebas. Jadi 3 sebab itulah yang diketengahkan. Menarik juga perspektif ni. Kan? Dan ini bawa kita kepada satu soalan penting untuk anda fikirkan. Soalan apa tu? Sumber ni pun ada tanya di hujung tu. Bagi diri anda sendiri, apa sebenarnya makna simpanan? Apa makna kekayaan yang sebenar? Soalan yang mendalam tu. Sesuatu untuk kita renungkanlah lepas perbincangan kita ni.